Assalamualaikum Ustazah. Sempena majlis khatam Al-Quran ini 2025, apakah perasaan dan harapan Ustazah terhadap anak-anak yang sudah khatam dan belum khatam Al-Quran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih PSS TV menjemput saya. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur kerana tahun ini 2025 adalah pencapaian paling tinggi. Murid-murid yang khatam setakat hari ini seramai 76 orang per 105 yang telah khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Di kesempatan ini saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah, asatizah, guru-guru yang terlibat dalam mencairkan program 2K, dan juga yang paling utama ibu bapa lah yang banyak bagi sokongan, dorongan pada anak-anak untuk khatam Al-Quran pada tahun ini. Dan juga terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada ibu bapa yang banyak bagi sumbangan untuk kita menjayakan program majlis khatam Al-Quran ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, ibu ayah yang menyumbang dikurniakan rezeki yang penuh barakah. Harapan saya pada anak-anak SKPT 1 yang telah khatam, bacalah Al-Quran walaupun anda telah khatam, kerana Al-Quran itu adalah syafaat untuk kita bawa ke alam kubur. Dan pada anak-anak yang belum khatam, saya harapkan bacalah. Tiadalah yang Ustazah inginkan. Ustazah ingin melihat anak-anak Ustazah semua berjaya khatam Al-Quran sebelum menaiki ke sekolah menengah. Jadi untuk anak-anak yang tahun 4, 5, bacalah Al-Quran. InsyaAllah dengan dorong ibu bapa, anda semua pun boleh khatam seperti mana abang-abang dan kakak-kakak tahun ini. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama Ustazah. Apakah tujuan majlis khatam Al-Quran diadakan? Majlis khatam Al-Quran diadakan untuk menandakan seseorang itu telah selesai membaca 30 juzuk dalam Al-Quran. Majlis ini juga diadakan untuk menghargai usaha pembaca, memupuk kecintaan terhadap Al-Quran, memohon keberkatan Allah serta mengeratkan hubungan dalam komuniti. Apakah perasaan kamu setelah berjaya khatam Al-Quran? Saya rasa bersyukur, tenang dan gembira sebab dapat siapkan satu amanah yang Allah beri. Terima kasih. Sama. Kak. Ya? Selepas khatam Al-Quran, apakah yang akak mahu terus kekal istiqamah? Selepas khatam Al-Quran, akak mahu terus kekal istiqamah dengan membaca Al-Quran pada setiap hari dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Akak juga ingin menghafaz surah-surah pendek dan berkongsi ilmu Al-Quran dengan orang lain. Terima kasih. Sama. Akak. Ya. Siapakah yang paling banyak membantu akak dalam pembacaan Al-Quran? Guru dan nenek saya lah yang paling banyak membantu saya dalam pembacaan Al-Quran. Mereka juga membimbing saya tentang cara mengkhatamkan Al-Quran dalam masa yang singkat. Terima kasih. Sama. Akak. Ya, saya. Kita ada nak makan, ada nak minum. Kalau ada membaca Al-Quran pula apa? Ada membaca Al-Quran ialah menghadap kiblat semasa membaca Al-Quran. Dan membaca juga perlu membaca dengan tajuk yang betul. Terima kasih akak. Sama-sama. Akak Hana, Ya. bagaimanakah cara khatam Al-Quran pada masa yang singkat? Caranya ialah bayar dulu. Alah, tak ada duit lah. Dah lah, gurau je. Caranya ialah kita perlu membaca Al-Quran 2 hingga 5 muka surat setiap hari selepas solat fardu. Abang Aiman, saya ada benda nak tanya ni.
Memandangkan Abah Aiman dah khatam Al-Quran, apakah nasihat Abah Aiman terhadap rakan-rakan yang masih membaca Al-Quran? Nasihat Abah Aiman kepada rakan-rakan yang belum khatam Al-Quran lagi, bacalah walaupun sedikit tetapi istiqomah. Biar niat kita ikhlas kerana Allah. Terima kasih Abah Aiman. Sama. من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي